bahagian 1. Terima kasih. Pensel jumbo. 2 kali ganda lebih besar dari biasa. Garisan berganda dengan pensel jumbo. Pensel jumbo milikinya sekarang. Wah, macam-macam jenis pensel ada sekarang. Mahal-mahal pula tu. Dah cukup bagus pensel biasa macam aku. Murah aja. RM2. Mana yang lain? Mana ni tak balik-balik lagi? Upin! Upin! Buat apa tu? Turunlah. Kan kita dah balik. Mereka ada beli sesuatu. Nampak macam alat tulis. Betul. Aku ada nampak pembaris, gunting dan pensel pun ada. Pensel kan dah banyak. Buat apa dia beli lagi? Membazir je. Ya. Sebab nak ganti kau yang dah ketut. Ketut? Berani kau. Betul lah. Kau memang ketot pun. Mari sini aku asah korang. Biar kita sama-sama ketot. Syara ni. Bila-bila pun tak tahu nak gemas. Tahu pinjam je. Abang, makan. Kejar! Apa dalam tu? Cuba tengok. Ada apa, Mel? Saya Mei yang cantik. Saya Susanti. Kami pensel cetakan keluaran terbaru. Asik. Tolong! Tolong saya! Mata pena saya sudah tersekat. Sabar, biar aku tolong. Jangan gerak-gerak. Nanti terlilit lagi. Yalah, tunggu sekejap. Dah siap. Terima kasih. Jarjit, sini. Saya Jarjit Singh. Pensel tekan. Marvelous! Apa ini? Tak baguslah pensel pakai ni. Kenapa? Tak boleh tulis. Baik jadi pembaris. Macam mana nak tulis? Mata pena tak ada. Betul tu. Haya, mata pena ada. Tengok Tangan hebat! Halusnya mata pena kurang. Senang patah. Betul. Kalau patah, cetek aja. Nanti keluar lagi. Kayak gini. lagi. Ini bisa diisi lagi sama ini. Hebat tak? Ya, betul tu. Apa-apa pun, kerja kayu lagi tak selesai. Ya kak? Aduh, kau tak apa-apa? Alamak! Ayah, sudah patah kak? Melagak lagi. Berhenti! Jangan gaduh-gaduh!
semua pun pensel. Betul. Semua pun tuan kita sayang. Tak mungkin. Tuan kita mesti lebih sayang aku.